Dulu saya selalu fikir orang kaya ni senang simpan sebab mereka ada duit lebihan. Tapi bila saya mula belajar daripada mereka, saya sedar satu benda penting. Mereka kaya bukan sebab lebihan, tapi sebab kebiasaan. Ramai antara mereka yang saya kenal, tak kira berapa pun jumlah pendapatan bulanan, mereka akan asingkan sebahagian untuk simpanan sebaik saja duit masuk. Ada yang simpan dalam bentuk emas, ada yang simpan dalam bentuk aset tetap. Tetapi prinsipnya sama, asingkan dulu sebelum berbelanja. Saya mula ikut cara tu walaupun cuma 1 gram emas sebulan. Dan dari situ saya faham kenapa orang kaya makin kaya. Sebab mereka disiplin urus duit kecil, seolah-olah ia adalah duit besar. Bila saya alih duit gaji saya kepada emas setiap bulan, perlahan-lahan saya akan nampak perubahan besar dalam diri saya sendiri. Contohnya, saya makin berhati-hati bila nak berbelanja. Saya belajar bersabar tunggu hasil. Saya mula rasa tenang bila ada simpanan yang keras. Lama-lama, saya sedar simpanan emas ni bukan sekadar tentang duit. Ia adalah tentang membentuk mindset orang berjaya. Mindset yang tahu bahawa kekayaan sebenar bukan pada berapa banyak kita ada, tapi pada berapa lama kita boleh bertahan bila tak ada pendapatan. Tuan-puan, kalau kita nak ubah hidup kewangan, tak perlu tunggu pendapatan besar. Ubah dulu kebiasaan kecil kita. Bina tabiat orang kaya walaupun kita baru bermula. Sebab tabiat itulah yang akan membawa kita ke tempat mereka berada. Nak tak saya tunjukkan cara macam mana nak buat simpanan emas yang terbaik? Boleh rujuk video yang saya pilihkan atau isi borang sign up. Saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.